Sudahkah Anda membaca Al-Quran? Alangkah malangnya jika sudah mengetahui kehebatan Al-Quran tetapi masih tidak membacanya. Al-Quran kunci untuk membuka pelbagai pintu yang tidak terduga oleh manusia. Bukankah Al-Quran itu sendiri mukjizat? Di dalamnya pelbagai jenis formula, ubat, ketenangan, dan macam-macam kehebatan akan kita perolehi jika membaca dan bercakap-cakap di dalam hati ketika membacanya. Jangan biarkan satu harta yang sangat dahsyat nilainya dipandang dengan begitu sahaja. Ibarat mempunyai sebuah kereta sport yang mewah, tetapi membiarkannya sehingga buruk dan berabuk. Hanya memandang dan memegang sekali-sekala dengan penuh kagum, tetapi tidak mendapat apa-apa manfaat. Sedangkan jika kita masuk ke dalamnya dan memulakan dengan hidupkan enjin, bunyinya sahaja sudah mengegarkan jiwa, apatah lagi jika membawanya. Itulah ibarat mereka yang telah membaca dan bercakap-cakap di dalam hati tentang apa sahaja masalah dan panduan yang diperlukan. Ia akan menyelesaikan semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugilah mereka yang tidak manfaatkan peluang dahsyat ini. Bacalah Al-Quran. Mulakan dengan 5 ayat Al-Quran setiap hari. Istiqamahkan. Setelah itu naikkan 10 ayat, separuh muka surat dan seterusnya. Bukankah kita memerlukan bermacam-macam penyelesaian masalah? Anda akan merasakan nikmatnya setelah istiqamah berterusan membacanya. Semoga Allah memberkati kita semua. Amin ya Allah. Jika tazkirah ini memberi manfaat buat Anda, subscribe, share dan like untuk kita sama-sama buat kebaikan, sebarkan ia kepada lebih ramai orang. Semoga pahala mengalir pada kita semua. Amin ya Allah.